Expected salary. Terms ni memang terms yang penting kepada semua pemohon kerja. Dan terms ni juga penting kepada semua para syarikat. Sebab ini adalah dia punya expenses yang dia akan keluarkan untuk hire pekerja. Untuk bahagian expected salary ni, normally syarikat dia suka set basic. Dia suka bagi basic sebab bagi dia tak kenal lagi staff tersebut. Dia baru nak hire. Dia tak tahu lagi level staff tu tak kat mana. Dia okey ke? Apa yang dia boleh bagi kepada syarikat? Apa yang dia boleh buatkan untuk majukan syarikat lagi? Apa dia punya pengalaman yang dia boleh sumbangkan kepada syarikat. Dia tak tahu. Jadi normally syarikat dia memang suka set basic. Kalau boleh sebasic yang boleh dia nak bagi. Sebab untuk starting dia nak tengok dulu staff tu betul-betul boleh perform tak. Kebanyakan pemohon yang datang dia akan cakap, saya pandai ni, saya pandai itu. Tapi bila nak dah ambil, dah hire, dia punya perform dia memang macam itulah performance dia. Kebanyakan gitu. Sebab tu kebanyakan sekarang kita tengok ada je peluang pekerjaan. Dan ada je ramai pemohon. Penganggur pun ramai yang tengah mencari kerja. Actually, benda tu dia adalah dia point dia untuk syarikat dan ada juga point untuk para pemohon kerja ni. Bagi saya, kalau betul-betul anda nak cari kerja, tak perlu demand sangat. Sebab sekarang, daripada anda tunggu, anda nak cari syarikat yang betul-betul ikut anda punya spek tu, 99% mungkin takkan dapat lah. Sebab itu ialah kita punya spek kita sendiri, bukan spek yang syarikat nak. Sebab syarikat dia akan buat dia punya spek tu ikut apa yang dia boleh bagi. Apa yang dia boleh spend untuk dapatkan seorang staff untuk bantu dia, untuk bantu urusan syarikat dia. Why not kita ambil dulu gaji yang dia tawarkan tu. Sebab syarikat nak tengok dulu kita punya performance. Katakanlah dalam masa 3 bulan, kita ada 3 bulan untuk probation period. Untuk syarikat tu tengok performance kita, tengok apa yang kita boleh buat, tengok tahap kemahiran kita. Sebab kita kena tunjuk, kita cakap kita boleh tapi kita tak tunjuk dia punya result. Saya pun nak percaya, saya boleh. Semua cakap saya boleh je. Tapi masa nak perform, saya tak tahulah, saya tak pernah buat ni lah. Banyaklah benda yang akan timbul masa kita nak ambil pemohon tu. Akan banyaklah masalah timbul. Saya tak pandai ni, saya tak tahu ni, saya tak pernah buat. Itu yang kebanyakan syarikat dia kecewa kat sana. Kepada mereka yang betul-betul nak mohon kerja tu, cuba je dulu, minta je kerja tu, masuk je, start dulu kerja dan anda tunjukkan apa yang anda boleh bagi, apa yang anda boleh sumbangkan kepada syarikat tersebut. Dan bos tu, kebanyakan bos dia sensitif dengan gaji tau, dengan duit. Benda yang berkaitan dengan duit memang dia sensitif. Normally, kebanyakan bos dia akan ingat, dia akan ingat, orang ni yang hari tu minta macam tu. Dia boleh ingat. Kebanyakan 99% syarikat punya bos tu, bos dia akan ingat benda-benda yang berkaitan dengan duit. Why not? Kita try dulu. Bila kita dah perform, dia tengok apa. You tahu ni. You tahu buat ni. Dia akan seronok lah. So, dia tak akan teragak-agak untuk naikkan gaji anda bila dah confirm. Dan mungkin 1 bulan dah confirm dah. Walaupun probation period 3 bulan. Tak mustahil benda ni boleh jadi. Anything can happen. So, kita fikir, kita nak cari income ke, kita nak dapat income ke, ataupun kita nak terus menanti benda yang tak tahulah bila akan sampai. Kan?